Krisis tabung haji tidak bermula pada tahun 2018. Penyelamatan berlaku pada 2018 kerana krisis itu sudah pun berlaku. Tapi speaker, ada satu persoalan yang lebih mengganggu. Apa yang diberitahu kepada rakyat ketika krisis ini sedang berkembang? Saya nak nyatakan dengan kronologinya ya. Januari 27 2016, pengerusi tabung haji bagi tahu kita tak rugi. Tabung haji tak perlukan bantuan kewangan kerajaan. 10 Mac 2016, menteri yang bertanggungjawab memberitahu parlimen dalam parlimen kepada bahawa kerajaan berpuas hati dengan status kewangan yang kukuh. 2 November 2016, CEO tabung haji menafikan bahawa tabung haji tak mampu nak bayar balik wang pendeposit. 17 November 2016, pengerusi tabung haji menyifatkan dakwaan terhadap tabung haji sebagai serangan politik. 20 Januari 2017, menteri bertanggungjawab menyalahkan dakwaan palsu atas pengeluaran deposit. 13 Jun 2017, pengerusi tabung haji menyifatkan dakwaan terhadap tabung haji akan bankrupt sebagai fitnah. 25 April 2018, hanya beberapa minggu sebelum pertukaran kerajaan, Perdana Menteri ketika itu menyifatkan dakwaan bahawa tabung haji mengalami kerugian dan tidak mampu bayar pendeposit sebagai fitnah pembangkang. Tapi beberapa bulan kemudian, sebuah pelan penyelamatan terpaksa dilaksanakan.